Assalamualaikum semua penonton-penonton kita. Jadi dah lama dah saya tidak bersiaran di YouTube ni sebab kekangan masa dan kerjaya. Okey. Jadi part 2 untuk Food Adventure pun kita tak sempat nak upload lagi. Cuma pada hari ni saya nak pergi buat sedikit lawatan muhibah. Kita akan pergi check ada satu orang rakan saya, dia dah mula berniaga kecil-kecilan. Jadi kita nak tengok lah sebab zaman sekarang pun employment sangat susah. Jadi walaupun ada rata-rata yang kata kita susah nak start berniaga, tapi bila saya lihat semangat beliau, jadi kita pergi tengok apa yang ada di perniagaan yang dilakukan. Okay? Dah dekat sejam dah saya menunggu dan isteri saya masih lagi belum siap. Kalau anda semua dapat lihat di belakang saya, okey, ada sedikit vision board. Okey, vision board ni akan membantu kita dan sesuai untuk mereka yang ingin merealisasikan impian anda. Jangan biarkan impian sekadar mimpi semata-mata. Kita jangan berangan-angan sahaja. Okey, jadi anda semua boleh buat vision board bagi tahun 2017. Ataupun anda boleh buat vision board untuk 5 tahun punya perancangan kehidupan. Sebab kadang-kadang bila kita dah terlampau sibuk bekerja, kita lupa apa yang kita nak capai. And kadang-kadang kita ada rasa kita nak dapatkan sedikit ilmu ke. Let's say kita nak belajar bahasa Cina katakan. Bila kita dah kerja lama, tengok-tengok 5 tahun dah, katakan umur kita dah 30 ke 40, kita tengok 5 years back, kita rupa-rupanya tak ada buat any additional knowledge lah dekat kita. So vision board ni akan membantu kita dalam memappingkan, untuk mapkan ke mana hala tuju kita yang kita nak. Sama juga dalam segi perancangan, apa-apa jenis perancangan lah. Seperti mana kita biasa dengar, if a person fail to plan, they are planning to fail. Okay, sekarang kita dah dalam perjalanan untuk pergi ke Bandar Saujana Putra. Saujana Putra. Rasanya Bandar Saujana Putra. And kita berhenti sekejap macam biasa untuk beli sedikit minuman. Okay, so sekarang kita dah sampai. Kita dah sampai dekat gerai. Okay, mari kita tengok apa yang ada. Aku buat vlog lah hari ni. Okay, hari ni kita tengok ada nasi ayam yai. Okay, kita tengok nasi ayam. Ada harga sekali. Sebarang tempat boleh dengan Uncle Yai. Mana nasi ayamnya? Aku baru datang, minta lah tu. Ada nasi ayam satu bang. Kau nak apa satu? Aku nak 7 bungkus. Sedih? Kau nak hantar. Aku nak pergi office jap. Kau nak pergi office? Ini Allah Akbar. Ini orangnya. Saya Nizam. 7. 7 Tunjuk sikit cara buat dia bang. Macam mana cara? Dia dah tersedia. Oh, dia dah tersedia Macam mana? Dia dah dimasak. Okey. Cuma nak letak nasi dengan ayam. Okey. Itu yang kita nak. Buka pukul berapa bang? Buka dari pukul 11 biasanya. Okey. Sampai ke 7 petang. Tapi kalau habis awal tu nasib lah. Itu. So kena datang awal lah. Okey. 4, 6, 7. So nak 7 lah. 7 bungkus. Oh, ni yang kata tak boleh pakai plastik ni. Sekarang kena pakai plastik kontainer. Dah tak boleh pakai polystyrene. Bukan kita yang nak, siapa yang nak. Ini untuk jaga harapan. Ini untuk jaga persekitaran. Kita kena support untuk masa akan datang. Ya, untuk anak-anak kita juga. Ya, betul. Berasap lagi. Tinggal ni je. Ya, aku punya jap. Terus letak tanda harga kat situ. Letak. Senang kan? Kan senang betul.
Tahu tak payah congak. Nak buat apa lambat-lambat buang masa. Efficient. Alhamdulillah sekarang kita dah habis membeli nasi lemak. Ui, ini ada mi kari telur intan pula. Nasi ayam. Oi, tak, ni ada mi kari telur intan. Tak, tadi abang cakap nasi. Oh, nasi ayam. Abang cakap nasi apa? Nasi lemak. Nasi lemak. Tersasul, okey. Jadi sekarang kita on the way balik untuk kita rasa apakah rasa nasi ayam tu, sedap ataupun tidak. Okey. Sekarang ni kita dah tak boleh pakai polystyrene, so dia pakai inilah rupa nasi ayam Uncle Yai. Kita dah habis makan, perut pun dah kenyang. Jadi komen saya pasal nasi ayam tu, sambal dia rasa pedas manis, kicap dia terbaik. Jadi siapa-siapa yang nak pergi beli kena beli banyak, kena minta banyak. And kalau compare dengan chicken rice shop, nasi ayam ni saya lagi suka lah, sebab kena dengan taste. Jadi anda semua yang ada kelapangan nak support bisnes anak muda, bolehlah ke lokasi yang tertera di bawah and dapatkan nasi ayam tersebut. Sekian, terima kasih. Bye.